perempuan, kalau suami doa, tolong dengar betul-betul. Mana yang tak jelas, jangan diaminkan. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ya Allah, pemudalah urusanku untuk lagi. Ya Allah, isi kat belakang. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Makbul. Lain kali kalau dengar, ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah, kita kat belakang. Kuat sikit. Campur. Suami nak tegur isteri kalau waktu biasa tak boleh, dalam doa. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku. Ya Allah. Isteri sesungguhnya dia seorang yang degil. Ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut pula bini itu.